Geng, Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Selamat datang ke YouTube channel Kui Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang geng. Dan korang jangan lupa geng tekan butang subscribe. Okay geng, so aku dah sampai spot hari ni. Dekat sini geng, kau tengok parit ni baru cuci sebenarnya. Okay, nak try kat sini. Semoga ada hasil, semoga mencakup lah geng. Korang stay tune, korang tengok video ni sampai habis geng. Bye. Okay geng, so hari ni setup travel road aku lagi lah geng. Ni dia. Aku pakai reel casking zipper. Aku pairkan dengan Okuma Nemesis aku, travel road aku geng, 612 LB. Okay, kalau korang nak beli ni, setup aku ni kan, korang boleh pergi dekat description. Aku ada letak link, korang klik, korang terus beli je geng. Okay geng, so pagi ni umpan air jernih lah geng. Kita pakai soft rock kui warna hitam. Bila air jernih macam ni geng, kita kena pakai soft rock yang warna dia macam normal sikit kan. Warna neutral macam katak yang sebenar. Okay, jom kita try dulu baling kat sini. Semoga ada cakupnya guys. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Allah, ada pokok terus. First cast. Macam lama tak mancing je, first cast sangkut pokok ni geng. Kat sini lah first cast. Kat situ sangkut pokok pula. Yang pertama guys, ada itu dia shot yang pertama. Okey geng, strike yang pertama itu dia mencakup geng. Haruan. So kita release dia, kita bagi dia besar lagi. Dia besar kita tangkap balik. Bye. Cakup geng. Oh, tak dekat guys. Ada. Lucut kat sana, strike sebelah sini pula. Curut saja geng. Curut saja. Curut kita tara ambil geng. Curut kita release geng. Kita ambil yang besar saja. Kalau ada besar baru kita ambil. Okay, tulis dia. Bye. Ada bowling lagi geng, situ geng. Curut lagi geng dari tepi dinding. Bisa bagi dia besar.
Alhamdulillah cukup. Tidak lekat, ada yang makan. Sekali lagi boleh tak? Oh, ada dia depan ni. Curut dia. Curut je. Patutlah tak lekat. Curut macam ni je geng. Curut sahaja geng. Soprok. Ui, mencakuk. Kena. Tak padan dengan kecil geng. Telan habis. Tak nampak aku punya hook. Belatih. Tu, tulis dia. Bagi besar. Saya tangkap dia balik. Bye. Curut lagi geng. Bisa. Curut. Oh. Alhamdulillah. Mencakuk. Tu dia geng. Alhamdulillah. Cakuk geng. So ni besar sikit, aku nak ambil lah geng. Okay geng, cakuk geng. So curut, release. Lagi dia besar, kita tangkap dia balik geng. Curut sahaja. Uncle? Mancing? Sudah siap, pergi besar geng. Jadi besar, kita tangkap dia balik geng. Bye. Ui. Jatuh terus dia makan guys. Fly dia kan. Ada dia fly pula.
Strike lagi guys, curut lagi geng. Mana yang besar-besar ni geng? Besar-besar ni tak nak tunjuk muka lagi ni geng. Curut-curut je. Tulis dia, lagi dia besar geng. Dia. Harian. Oh, makan guys. Oh. Alhamdulillah. Pujuk punya pujuk kena juga geng. Tu dia. Okey, saiz besar juga kan, tapi aku tak nak tapau geng. Aku nak rilis, aku nak bagi dia besar. Bagi dia jaga anak dia. Alhamdulillah. Makan juga kau umpan aku kan. Penat aku pujuk kau. Jom, lagi besar. Bye. Alhamdulillah geng. Last cast kat tepi jalan ni. Tak ada, kita terus balik geng. Okey geng, alhamdulillah. Jom terus balik geng. Bye. Okey geng, so alhamdulillah geng, tamatlah mancing untuk hari ini. Ada juga hasil geng, tapi itulah tak ada yang besar lah geng. Curut-curut je lah semua. Gasak geng, banyak sambaran. Yang lekat banyak, yang tak lekat pun banyak geng. Tak apa, kita repeat je geng kat spot ni. Okey geng, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah geng, kita jumpa lagi. Bye.